saya ada sebidang tanah pusaka arwah ibu yang merupakan tapak rumah kami. Tapi geran masih atas nama arwah atuk. Dulu semasa atuk hidup, tanah ni diwariskan khas kat ibu sebab rumah kami semua duduk atas tanah atuk. Ibu saya ada seorang adik lelaki iaitu pakcik saya. Tapi ibu saya meninggal dunia sebelum sempat tukar nama geran. Geran tu bagi kat pakcik lah. Pakcik tolong buat semua urusan tukar nama. Senang. Tapi pakcik masuk nama sekali dengan korang lah. Fair je kan? Pakcik ikut waris dari arwah atuk, tanah ni memang bagi kat mak. Tapi yalah, kalau pakcik nak tolong, kami akur je. Masuk nama pakcik sekali pun boleh. Bagus tu. Geran tu serahkan kat pakcik sekarang. Besok pun pakcik hantar lawyer. Pakcik, saya boleh bagi salinan je dulu. Asal geran ni, saya simpan dulu. Ada hal sikit yang buat saya was-was. Was-was apa? Pakcik kan family kamu. Janganlah susah-susah buat macam tu. Kami memang akur bagi pakcik masuk nama sekali. Tapi geran asal ni, saya tak berani serahkan kat dia. Ada hal yang buat saya was-was gila. Kalau serahkan, nanti macam mana? Kadang warisan bukan pasal tanah je, tapi pasal amanah dan hati yang betul. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sila follow kami di TikTok, YouTube dan Instagram untuk video latest kami. Layari pewarisan.my untuk urus pusakaan.